Okey, untuk elemen latihan dan ujian tanjakan ataupun rem yang mana ia hanya khas untuk kenderaan automatik saja, kereta automatik, masa diberi untuk lengkapkan keseluruhan ujian ni adalah tidak melebihi 5 minit. So perkara pertama yang kita ataupun calon kena buat sebelum nak memulakan ujian adalah dia kena alihkan dulu tiang, tiang dari atas garisan merah kena alihkan ke atas garisan kuning tengah-tengah macam ni. Okey. Okey, selepas tiang diletakkan di tempat yang sepatutnya, masuk dalam kereta, jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Jika anda gagal memakai tali pinggang keledar, itu adalah kesalahan yang gagal serta-merta, kesalahan mandatory. Okey, masa 5 minit akan dikira apabila tayar depan menyentuh tanjakan. Dan selepas itu anda tekan minyak perlahan, tekan minyak, dan apabila sudah naik jangan lupa tekan brake. Kalau langgar tiang itu pun satu kesalahan mandatory, boleh gagal serta-merta. Apabila dah pasti tayar tu dah sepenuhnya naik atas tanjakan, letak gear P, tarik handbrake, horn angkat tangan dan baru keluar daripada kereta. Okey, seterusnya adalah kita kena alihkan tiang itu ke sebelah kanan kita, di tengah-tengah antara dua garisan, masuk dalam kereta semula dan pakai tali pinggang keledar. Selepas pakai tali pinggang keledar, masukkan gear D, turunkan brake tangan. Okey, lepaskan brake, biarkan kereta naik atas, 4 tayar di atas tanjakan. Letak gear N, tarik handbrake. Kalau nak check dulu pun boleh, pastikan ke-4 tayar berada betul-betul di atas tanjakan dan tekan horn angkat tangan. Okey, selepas itu masukkan gear D, masukkan gear D. Okey, turun semula, pastikan 4 tayar dah turun habis ke bawah. Masukkan gear P, tarik handbrake, buka tali pinggang, keluar daripada kereta dulu dan letakkan tiang daripada sebelah kanan tadi, letak atas garisan merah. Okey, di tengah-tengah garisan merah macam tu. Masuk dalam kereta macam biasa pakai tali pinggang. Lepas itu kita akan masukkan gear R, reverse. Dan selepas masuk gear reverse, turunkan brake tangan, bergerak perlahan-lahan menyentuh rem, dan apabila dah sentuh, tekan minyak sampai tayar belakang naik atas rem dan tekan brake sebelum melanggar tiang. Sama juga kalau langgar tiang, itu adalah kesalahan mandatory, gagal serta-merta. Okey, pastikan keseluruhan tayar betul-betul berada di atas tanjakan. Lepas tu horn, angkat tangan, dan selesailah urusan ataupun ujian rem ini apabila tayar belakang dah turun daripada rem. Itu sahaja.